Kenapa orang modify motor Okey, ikut pengalaman aku lebih 10 tahun dah buka bengkel kat sini. Banyak reason yang aku dapat kenapa orang modify motor. Okey, basically diorang nak modify motor ni biasalah macam budak-budak nak racing Tapi itu tahun 2016, 2017 sampai 2024. Start 2025 dan 2026 ni diorang dah kurang sikit. Diorang lebih pada PCO. Kalau korang tahu player cut off Okey, apa player cut off ni? Player cut off ni adalah kita nak senang faham, diorang ni biarkan kekal engine tu standard kan. Engine bawah semua standard. Mungkin diorang akan tukar cam, rim valve, porting sikit, throttle body ataupun carburetor, exhaust, lepas tu ECU ataupun CDI. Itulah benda yang simple-simple. Itu namanya player cut off Okey, kenapa panggil player cut off? Okey, asalnya adalah diorang dulu sebenarnya ni, diorang hanya pakai motor dah pergi racing. Sebab tu cut off. Motor tu cut off. Sampai habis maknanya sampai habis cut. Dan lama kelamaan diorang upgrade ECU saja. Okey, upgrade ECU dan diorang hanya buang cut off. Sebab tu diorang panggil player cut off. Player yang buang cut off, bukan player cut off bukan. Player yang buang cut off maknanya diorang tukar ECU saja. ECU aftermarket sekarang dah murah, ada 1 lebih, 200 lebih. Mungkin ada nak tune sikit 300 lebih, 400 lebih. Okey, itu saja modal diorang. Itu namanya player cut off. Diorang tak macam kita. Okey, macam orang dulu kan modify motor nak pergi racing malam minggu orang kerit macam aku dulu kan. Tapi zaman sekarang ni kita tahulah kan, zaman banyak kamera, dah banyak yang dah ketangkap, dan banyak pun nak cakap tu kesedaran ya, banyak influencer dedahkan apa itu keburukan beracing kan. So diorang mula sedar, diorang dah kurangkan sikit untuk berracing. Okey, berbalik pada tajuk yang asalnya, kenapa diorang modify motor? Okey, macam aku cakap tadi lah, mula racing. Okey, ada yang lain sikit, lain orang panggil tu lain scope ataupun lain genre kan, umur kan. Macam play cut off adalah budak-budak yang cakap Gen Z lah, umur 20 ke bawah, 23 ke bawah. Tapi ada umur pertengahan ataupun bukan kata orang tua lah, abah-abah macam aku lah, umur 30 ke atas. Diorang tak nak racing dah, diorang nak modify, kadang-kadang pergi Tasik Bambu kan, Ahad pagi pergi ride kan, pergi Lemang Tok Ki lah, Lomak Salai, KK 41 hari 40 hari kan. Diorang ni sebenarnya diorang modify motor bukan nak pergi racing kan. Diorang hanya nak konvoy, tapi dah halang tu kadang-kadang tu ada tu duduk udang, tapi jangan pelik. Orang tua kadang-kadang pun fly juga. Tapi dulu, sekarang banyak kamera, banyak orang cakap tu dashcam, diorang dah tak fly dah. Diorang banyaknya tunduk je lah dan nak laju lah. Okey, itulah antara punca-punca ataupun sebab-sebab lain kenapa modify. Okey, sebab-sebab lain lagi adalah bagi aku ada yang bersetuju ataupun yang tak bersetuju. Okey, kau dengar ni. Kebanyakannya orang modify motor juga atas sebab keselamatan. Ini salah satunya Okey, banyak orang tak pendapat dengan aku. Kenapa kena modify? Okey, kau kena faham kereta macam aku, kereta konti ataupun kereta-kereta lain lah, ataupun orang jenis yang pasang muzik kuat-kuat, diorang tak sedar kehadiran korang kalau motor standard. Lagi-lagi kalau sekarang yang paling bahaya iaitu motor EV. Bahaya. Selain daripada penglihatan, pendengaran ni adalah satu alert ataupun sense. Kita orang panggil sense ni apa? Sense kepekaan Sense apa? Sense ni kan kita boleh tengok atau dengar. Sense tu apa? Macam Indra. Okey, maknanya kita panggil rasa kehadiran lah. Kalau motor lalu kan boleh dengar bunyi exhaust kalau modify. Kalau senyap kadang-kadang, yalah kau tahulah budak-budak yang bawa kereta ni kadang-kadang dia macam mana nak cakap kan, tak tengok side mirror, tak tengok cermin belakang, tak tengok cermin sisi, main masuk je. Sebab apa? Sebab dia ingat clear je, tak dengar. Tapi kalau bunyi motor kuat, kita tak payah cakap exhaust open, hanya exhaust cutting standard je bunyi. Kalau lalu ataupun dah nak datang, diorang baru nak corner, diorang boleh dengar benda tu dan diorang boleh alert. Daripada corner tak ada corner. Siapa kat sini setuju dan siapa kat sini tak setuju. Okey, aku tahu ramai juga tak setuju. Dia kata alah itu alasan dia nak modify. Tak, sebenarnya aku pun banyak kali nak accident sewaktu aku pakai EV. Okey, EV ni kalau aku bawa hari-hari ulang-alik bengkel 7 hari 6 kali aku nak accident. Bukan sebab aku tapi disebabkan manusia-manusia yang main tukar-tukar lorong. Kau kena faham, kita setiap 10 km berapa ratus kereta yang kita pecut ataupun kita lalu. Bayangkan kalau seorang dua boleh lagi. Kalau 3-4 biji yang suka tukar lorong sebab tak dengar, dah tak nampak. Satu blind spot, satu ni memang tak nampak. Kalau blind spot tak dengar bunyi, memang cakap kau almarhum. Sebab tu bila nak EV ni aku kena lebih peka, lebih alert. Sebab aku tahu dah diorang ni main masuk tak tahu lah. Sebab benda ni banyak cengahan. Orang Horn. Okey, kenapa orang cakap Horn ada? Pakailah EV pun. Horn ada. Horn kan bunyi. Okey, kau kena faham, Malaysia ni dia tak sama macam Indonesia, dia tak sama macam India. Bunyi horn, pin setiap masa kan. Kalau orang kat Malaysia ni kalau kena horn, apa kau jadi? Gaduh tak? Kena maki lah apalah kan. Padahal kau horn nak bagi kau alert. Pin, tapi orang yang naik kereta ni lah maki-maki lah ataupun boleh buat punca bergaduh. Benda-benda dia cakap pencenggahan. Ada yang setuju, ada tak setuju. Okey, ada yang kata alah Pek, banyak lagi cara lain Pek. Mungkin boleh pasang speaker ataupun boleh mungkin kena pasang lampu terang sikit supaya boleh nampak. Okey, kalau tengah hari macam mana? Malam. Okey, kalau pasang lampu terang. Korang yang naik kereta, kalau aku naik motor pasang lampu terang, sakit hati tengok kat belakang. Silau kan? Macam aku ada penyakit silau. Bukan penyakit silau. Kekurangan lah. Aku kena silau. Kalau orang pakai lampu Zipat tu kan, pakai lampu besar, aku tengok side mirror, memang tak boleh pedih mata. Tu salah satunya, kita ada pro and con. Okey, right? So tadi aku cakap tadi ada modify sebab nak racing, satu lagi untuk pergi konvoy, satu lagi sebab keselamatan. Sebab yang satu lagi, okey bagi aku sebab-sebab ni cakap
kan. Itu biasa kan beracing, abah-abah nak pergi apa konvoi, siapa nak pergi ni lah, ride kan, pergi Thailand lah apalah. Ketiganya sebab keselamatan. Itu aku rasa kau biasa kan. Okey, satu je aku pernah dapat customer ni datang daripada Shah Alam nak modify kat aku. Kau tahu sebab apa? Mesti korang kat sini, aku rata-rata kat sini 99% tak percaya dan tak boleh sangkal, tak boleh agak. Kenapa reason ni macam ni? Dalam banyak-banyak aku modify motor aku tanya sebab nak racing, sebab nak ni lah, nak tu lah, apalah kan. Satu je yang lain. Apa dia? Okay, cameraman, cuba teka dulu. Aku pernah cerita sebab apa dia modify? Tak pernah juga. Okay, videographer pun tak tahu. Alright, seorang saja dalam beribu-ribu customer yang aku dyno lah, modify lah apa semua ni, sebab dia nak kena samun. Tahu tak dulu kalau kita ingat Shah Alam, kita kena laluan apa, lalu motor tu kan. Tahu tak dulu dia pernah kena tahan dengan dua orang tak pastilah kan, pakai mask kan, pakai tutup lah, pakai helmet, bawa kayu sebab dia tahan dekat. Tahu tak kalau lalu kawasan motor ada macam lorong tu kan. Okay, lepas corner tu kan selalu kan ada roadblock. Ini ada dua orang tunggu bawa kayu dan nasib baik dia lari. Dan dia lari pun 50-50 sebab naik double, sebab dia motor tu standard. Yang dua orang tu yang kejar tu dah lah nak pakai kayu, dah lah pukul dia lari. Sebaik dia sempat lari, kalau tak sempat. Dan disebabkan itulah dia datang sini, dia nak modify motor. Itu satu je, disebabkan dia nak kena samun. Dia nak modify sebab motor dia nak laju, nak lari daripada orang yang kejar. Nasib baik dia naik LC kan. Kalau dia naik Spy, yang berada tu naik double naik LC, apa jadi? Benda ni rare kan. Aku cakap banyak benda-benda yang cakap modify ni bukan kadang-kadang orang kata, oh kau modify sebab motor nak laju, kau nak racing, kau ni mak rempit. Tak, kadang-kadang okey, ada juga Pak Imam datang, anggota pun datang. Macam anggota kau tahulah, modify memang nak kejar lah penyamun-penyamun jagoang ni kan. Yang marempit-marempit ni banyak je anggota-anggota buat dengan aku. Spek 70 lah apalah. Tapi dulu zaman dulu Jet 465, 68, sekarang lebih 70 lah sebab nak tangkap kurang lah. Geng-geng 42 semua ni. Sebab tu aku cakap kau jangan ingat motor kau laju. Diorang pun banyak yang laju kan. Nampak standard tapi kan ulas sekejap pun dah sampai tepi korang lah. Itulah cakap antara sebab-sebab kenapa orang modify. Okey, kenapa orang tak pakai cc besar macam motor R25, kalau Yamaha R50 ataupun cakap motor apa Kawasaki ke 650 ke apa-apa tak kisahlah, 250, 450, 390 Duke KTM ke apa kan. Kenapa orang tak pakai motor besar ni? Okey, rata-rata cakap kalau kau modify motor pun sama je harga. Sebab beli motor sebiji kan, harga kalau beli cash 8,000 lebih, 9,000 lebih. Kalau beli loan belah ribu confirm 14,000, 15,000, ada sampai 17,000 ada. Kalau Y suku sekarang pun loan mahal juga kan. Nak modify lagi mahal. Kenapa tak angkat terus besar? First kali adalah bab maintenance lah. Maintenance kalau motor besar ni kau tahulah maintenance tinggi. Kedua, kau for road tax. Ketiga apa? Lesen lah. Lesen be full, kena ambil apa semua tu, banyak benda yang leceh. Dan satu lagi adalah pasal minat. Minat. Kadang-kadang ni kau lepak, budak semua ni pakai Y suku, LC, moped lah bagi kapcai. Tiba-tiba kau datang bawa R25, kau agak kena pulau lah. Engkau bawa kapcai, Y suku, V8, tiba-tiba motor RS biji. Itu motor kapcai RS pun kena pulau. Apatah lagi kalau tiba-tiba kau naik motor CC lain yang tiba-tiba full fairing kan. Tu cakap tu. Benda ni kadang-kadang kita ada alasan kita untuk counter orang yang modify motor. Tapi orang yang modify motor ni ataupun pakai kapcai ni, dia ada alasan dia tersendiri. Faham tak? So kita meraihkan macam abang aku cakap, kita meraihkan pendapat. Ada pendapat masing-masing. Dan macam aku cakap, modify dilarang. Jual barang boleh, tapi modify dilarang sebab penggunaan modify ni hanya dalam track racing use only. Tapi disebabkan kita mungkin ada kelonggaran sikit daripada pihak berkuasa. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada anggota-anggota ataupun PRM Malaysia kerana melonggarkan sikit dengan Jabatan Pengangkutan Jalan, kerana melonggarkan sikit akta-akta ataupun spek kelulusan untuk jalan. Kalau tidak, habis lah kan. Bukan kata number plate, exhaust sikit true pressure tak boleh. Dulu kena kan exhaust back pressure kan. Sekarang dah boleh lah. Kalau true pressure ni rasanya dah boleh kau tim lah cakap. Boleh lah cakap budi bicara lah. Dulu tak boleh langsung. Pakai exhaust back pressure pun kena. 2022 siapa kena? Siap aku buat konten lagi. Okey, kenapa pihak berkuasa tak sekat terus bengkel modify? Okey, macam aku cakap tadi, sebenarnya barang-barang modify ni hanyalah untuk racing use only. Barang racing ni hanyalah untuk penggunaan dalam track yang halal. Kau nak main dalam track ke apa ke, tapi disebabkan kita ni ada alasan tersendiri. Macam aku tadi, awal-awal tadi aku cakap ada beberapa reason. Sebab tu dia perlu modify motor lah dan bawa ke jalan raya. Bukan cakap okey aku nak modify motor ni untuk racing je. Tak boleh macam tu, sebab orang lain pun ada alasan dia, ada dia punya reason. Tapi macam aku cakap tadi lah, apa pun kita kena ikut akta pengangkutan jalan raya. Memang tidak dibenarkan kau buka side mirror pun kena saman. Tapi aku cakap terima kasih, cakap tadi kan, sama-sama lah kita berterima kasih dan kita salute pada JPJ dengan PDRM Malaysia. Aku tak tahulah macam kena bayar pula macam iklan pula. Tak ada, JPJ dengan PDRM tak dibayar apa-apa lah. Cuma aku bersependapat. Aku antara yang main motor, kategori budak rempit main motor, dan aku pemilik bengkel, dan aku juga faham penguatkuasa dia punya law. So kita kena pandai-pandai. Orang cakap kalau sekatkan penjualan, sebenarnya aku pun tak setuju. Satu lagi adalah itu adalah peluang bisnes untuk kita, dan keduanya adalah aku cakap tadi lah, sebab kita boleh menggunakan kita punya ilmu ni, modify ni ke arah benda yang betul. Kalau sekat terus tak ada barang modify, tak ada barang yang boleh dimodifikasi ataupun naik spek lah kan, standard lah, maknanya semua tak boleh nak uji kaji, semua tak berkembang lah ilmu, dan Malaysia pun akan jadi negara yang merundum lah. Aku cakap terang je, sebab kebanyakan lahir orang-orang aktif yang pandai-pandai ni, yang kreativiti yang padu ni, maknanya banyak budak rempit. Dari dulu dah boleh buat bengkel, daripada buat kat rumah dah boleh sampai ke bengkel. Maknanya kita daripada bengkel kita boleh jadikan dia businessman. Macam aku lah sendiri, aku daripada rumah buat motor sikit-sikit apa semua kan, modify sampai
lah buka bengkel, terpaksa buka bengkel sebab motor dah banyak sangat. So tu aku cakap tu, apa-apa pun kita ada pro and cons kat situ. Terpaksa juga jual barang racing sebab diorang nak pakai, tapi kita cakap apa-apa pun ikutlah peraturan jalan raya. Okay, saya setuju juga dengan videographer kita. Dia bagi tahu juga sebenarnya bukannya modify motor ni kita memang terjerumus daripada buat kesalahan. Sebenarnya kita boleh je bawa dengan kadar yang elok. Macam aku cakap orang kerja Seremban pergi ke KL, kalau naik motor standard memang berkicap 180, 180, 180, nak naik 12, 13, 14 dia bergegar enjin lah. So dia perlukan modify, naik aspek sikit supaya dia boleh RPM dia boleh rendah sikit dengan kelajuan yang tinggi. Motor tak gegar, santai tapi cepat sampai. Sebab tu dia orang nak macam tu. Tapi macam aku cakap tadi, kita berbalik juga pada asalnya. Motor standard pun boleh buat kesalahan juga. Contoh wheelie. Sebab aku takkan wheelie naik motor racing. Aku takkan wheelie naik motor yang modify. Motor yang modify susah nak wheelie. Susah. FR semua tak kena, apa semua nak pump kelas semua susah. Aku akan naik motor standard. Dan motor standard sebenarnya yang paling banyak ketangkap. Wheelie sebab senang nak wheelie. Lepas tu aku cakap tu bila naik motor standard ni cakap tak ketangkap pun. Sebenarnya paling banyak buat kesalahan motor standard. Langgar traffic light, beracing, wheelie, macam-macam lagi lah. Aku cakap kesalahan ni cakap bukan je tertumpu pada motor modify saja, tapi individu tu sendiri lah. Macam aku cakap tadi lah, ulang balik tadi daripada awal. Asal modify tu memang dah langgar undang-undang, tapi ikut juga pada body bicara, ikut juga pada penggunaan kita. Kalau kita modify sikit-sikit, sekadar betul-betul exhaust cutting standard senyap sikit kan, pergi konvoi okey lah. Tapi kau pakai exhaust open hari-hari kau nak memekak, jiran pun bising bye. 3 buat pagi pun kau nak rem setting carburetor, aku pun bising. Anak kecil semua ada kan. Lagi-lagi kalau rumah-rumah Cina kan yang ada anjing apa semua tu memekak anjing. Aku duduk kawasan Cina aku tahu lah. Sebab tu motor aku kalau aku balik rumah, aku akan naik motor yang cutting standard, aku tak bawa motor open. Memang memekak. Kau start motor je memekak semua anjing. So aku cakap tadi tu berbalik juga pada individu sendiri. Kenapa nak modify motor? Kalau nak buat salah, naik motor standard pun boleh buat kesalahan. Okay, conclusion dekat sini macam aku cakap tadi kita berbalik juga pada apa nafsu kita ataupun apa niat kita nak modify motor ni. Macam aku ada pelbagai motor yang aku modify. Macam kau tengok belakang ni motor hijau ni memang semua spek racing memang tak dibenarkan untuk jalan raya. Memang aku buat untuk lenjan je. Ada motor yang aku konvoi. Kalau kau tengok video-video aku naik motor LCV1 ES putih biru tu, itu memang motor konvoi, memang spek konvoi, spek abah-abah Z668. Nampak dalam kamera tu belakang tu. Memang motor belakang ni itu saja daripada motor itu motor first aku sampai sekarang yang aku bawa pergi konvoi memang tak ada masalah, memang sedap bawa. RPM 7, 6 memang sedap gila. 1817 meter LCV1 lah. Bawa RPM 6, RPM 7 tak boleh habis gitu. Z668 memang sedap bawa, santai dan tayar besar, macam-macam lagi. Nanti kau tengok lah. Tengok video-video aku yang lama tu memang aku spek yang ni memang untuk konvoi je. So memang untuk konvoi. Kalau motor racing kita ada Y1R yang aku convert daripada motor Y-Suku tu jadi S1R, jadi Y1R. Itu memang motor auto racing saja. Nak keluar auto racing saja, drag saja. Yang lain tak ada. Maknanya kita nak modify ni untuk apa? Apa spek yang kita buat? Ini kau modify itulah pergi racing, itulah kau pergi kerja, itulah kau pergi malam minggu, itulah kau pergi konvoi. Mana tak punah motor tu. So kau kena faham. Bukan aku cakap kau kena beli satu motor tak. Tapi kalau kau dah buat spek untuk spek racing, is only for racing saja. Kalau kau dah buat untuk konvoi saja. Tapi nak racing tak laju. Kau jangan marah pemain pula. Dah buat spek untuk konvoi tahan lama, tiba-tiba nak racing kalah member sebab kau punya spek CR rendah apa semua tak untuk buat ketahanan kan, tak buat untuk kelajuan, tiba-tiba kau kalah, kau marah kat pemain. Tak. Dia kepada setup. Betul cakap. Atas kita juga nak modify ni untuk apa? Hujung sekali ataupun akhir sekali kata-kata daripada saya adalah kita ikutlah peraturan jalan raya, apa yang ditetapkan oleh JPJ dengan polis, kita kena ikutlah. Macam aku sendiri pun aku tahu, aku pun nakal juga, main juga motor gila-gila juga, tapi memang betul-betul aku nak lenjan, aku lenjan dalam track. Sebab ramai tak tahu sebenarnya aku main track juga. Daripada 2016, 2017 aku dah main dah. Dan banyak je ada, takkan aku nak tunjuk semua kan. Cuma aku tak banyak konten dalam track sebab tak ramai budak yang minat. Tapi insya-Allah lepas ni doakan aku akan lebih fokus ke dalam track, drag, cornering mana cornering dengan jalan straight, dan aku akan bawa, aku cuba untuk mempelawa ataupun mengajak ramai lagi budak-budak yang tengok dan follow aku ni untuk ke arah kebaikan lah. Modify ni memang ke arah kebaikan dan kita ada tujuan. Okay, dan kalau video ni manfaat dan aku minta korang komen sikit, share sikit, korang modify ni untuk apa? Tunjuk sikit dan apa pengalaman korang dalam modify ni lah. Right? Jumpa lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share. Like sekarang, like. Lepas tu kau komen sekarang sampai belum subscribe lo dan komen terus apa pendapat korang tentang isu modify motor ni. Bye. Assalamualaikum.